Ustazah, mak saya makan, alhamdulillah lutut mak saya dah kurang sakit, dah boleh solat dengan baik. Macam tu. Banyak sebenarnya yang bagi feedback lutut dia. Ustazah, mak saya makan, alhamdulillah lutut mak saya dah kurang sakit, dah boleh solat dengan baik. Macam tu. Apa kaitan doktor dengan lutut? Okey, itu yang saya kata dia anti radang tadi. Sakit-sakit lutut ni sebenarnya kita mengalami keradangan pada sendi tu. Cuma mungkin dia tidak terlampau teruk lah. Bahan-bahan dalam ni dia ada anti radang. Itu yang boleh menyebabkan kuranglah rasa sakit tu. Super vitamin E tu lah. Ya, super vitamin E dan sibaton pun juga. Masya Allah, saya rasa itu feedback paling banyak kita dapat. Dia pun dapat manfaat yang sama. Sebab ada waktunya daripada berdiri rukuk lepas tu nak sujud tu ada rasa sakit. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ni saya dah tak sakit. Ini bukan sebab yelah memanglah kita nak elan ni, tapi saya cerita pengalaman saya sendiri. Sebab kadang-kadang tu berbunyi mulut 3 bulan 4 bulan sebelum ni berbunyilah lepas sembahyang. Sakitlah bang. Sakitlah bila nak sujud nak apa ni terasa, dah mula terasa. Alhamdulillah saya gembira sebab kita boleh bantu ramai orang untuk beribadah lebih ringan dan selesa. Masya-Allah.